Assalamualaikum. Hari ni nak cerita pasal sistem tadahan hujan. Jadi kalau siapa yang buat homestay ataupun rumah kan boleh gunakan konsep recycle lah, kita gunakan balik air hujan untuk kegunaan-kegunaan yang lain lah. Maksudnya untuk siram tanaman, kita boleh guna juga untuk maksudnya kalau buat kenduri kendara kan, nak basuh tangan pun boleh gunakan air ni. Bagi yang ada kolam ikan kan, mungkin untuk kita tukar air ikan tu pun boleh guna juga air hujan. Dan bagi yang ada ternakan, okey, minum air hujan lah. Bagi air hujan pada itik, ayam, angsa, sebab air ni tak ada klorin kan, dan dia memang natural, sangat fresh kan. Jadi konsep yang saya guna pakai adalah kita guna tong biru lah. Okay, tong biru ni daripada gutter, okay, kita modalkan palung ni sikit, okay, masukkan terus ke dalam tong biru ni, okay, dan dekat sini ada dia punya overflow lah. Mana kalau hujan lebat sangat, air ni akan keluar sendirilah kat sini. Okay, dan kita sediakan satu sistem pipe. Jadi kalau nak pakai, guna je lah. Okay, terbaik.